Okay. Tadi masa saya live, ada kawan kita bertanya, Cik Syairan kat saya tak dapat nak tag Cik Syairan. Saya buat live ni untuk menjawab persoalan Cik Syairan tadi. Cik Syairan tadi tanya, kenapa dia punya button icon kamera ni tak ada dekat sini. Okay, sekejap tak kecil lah. Okay, bila kita swipe screen kan kawan-kawan, bila kita swipe screen, kita akan ada 8 button ni. Okay, untuk pengetahuan semua, sebenarnya button ni kita boleh customkan dia. Saya rasa Cik Syairan punya case tadi, button 360 camera dia ni tak ada, mungkin sebabkan dia ter-remove secara tak sengaja mungkin. So kalau kita tekan lama dekat kawasan kosong ni, dia akan jadi je, nampak ada button tolak ni, tolak dan dia reset dan confirm. Okay, so sebenarnya kita boleh buang kat sini. Bila kita buang, dia akan ada button plus, sebab dia boleh muat satu lagi kat sini. Bila kita tekan button plus, dia listkan apa lagi item lain yang kita boleh letak dekat swipe screen kita ni. CCTV camera, ESC sport mode, RCTA, speed limit reminder, okay. Benda-benda kita boleh letak kat sini. So dalam kes ni, Cik Syairan tadi bila tekan tadi, kita tekan CCTV camera, dia akan keluar macam ni, terus tekan confirm. So dia terus ada dekat sini.